Mungkin sewa 700-800 tapi elektrisiti dia sampai ratus ribu dan sehingga ada yang bunuh diri pun. Aduan yang kita terima ini sebenarnya Toki pernah dengar dah dulu tapi tak sangka sebesar ini. Kiranya sindiket ni sewa rumah, lepas tu dia letak komputer dia yang untuk buat mining. Kegunaan komputer ini mungkin 8, 9 ke 10 menggunakan elektrisiti yang tinggi. Diorang ni sindiket ni guna elektrisiti sampai ratus ribu, sampai ada kes sampai sejuta pun ada. Rumah berbagai jenis rumah kecil je pun mungkin sewa 700-800 tapi elektrisiti dia sampai ratus ribu dan sehingga ada yang bunuh diri pun. Jadi ini satu kegiatan yang kita kena hati-hati. Kita kena beritahu kawan-kawan kita supaya perhatikan benda-benda yang terjadi yang pelik sikit. Pasal dia orang buat kerja ni memang pandai, dia nak menipu. Jadi bila dia tipu, bil tu pergi pada orang tu. Jadi TNB akan charge dia orang lah pasal tak bayar. Jadi benda-benda ini kita kena bawa pada perhatian TNB dan insyaAllah Toki pun akan ada perbincangan dengan TNB pasal ini. Tapi sementara itu Toki nak orang berhati-hati dan perhati. Kalau nak sewa rumah pun tengok siapa yang sewa, apa agreement, tanda tangan tu macam mana. Bila masuk tu kadang-kadang dibagi IC orang lain je pun. Tapi akhir-akhirnya ini melibatkan penipuan yang makan tak habis. Bebas Along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasahlong.com atau hubungi 019 359 1000.